Yang sambil makan ni nama dia samsa. Dekat dalam ni ada daging. Yang ni dia bakar tau guys. Ini shashlik. Yeza. Daripada Insta360 Ace Pro 2. Mikrofon built-in, HDR on. Aku record 4K 60 fps. Cahaya cukup terang tengah hari panas, 12.30 tengah hari. Tengok luar, KL jam macam biasa. Dia punya auto white balance nice. Korang tengok, aku hala keluar, dia control cahaya. Aku hala ke dalam, dia slowly fokus kat muka. Dekat muka aku pun ada tracking. Dia dapat nampak. Memang nice. So kita berada di restoran Central Asia. Kita tengok menu dia. Kat sini macam-macam ada. Uzbek bread, rice, salad. Harga dia okey lah, berpatutan. Kalau korang tak tahu nak makan apa, korang kena wajib try ni. Chuvara. Apa lagi Apa lagi? Ni norin. Tapi tu lah, norin ni memang tak available je sebab dia pakai daging kuda. Ini memang favourite aku lah. Pergi. Ni pulau wajib try. Satu pinggan RM20. Yang ni ada daging kuda RM25. Shashlik wajib try. Satu pinggan ni ada 4 batang besar gila RM38. Malik nak makan apa? Shashlik and Chuvara. No, pimeshki. Sama? Shashlik, samsa and Uzbek bread. Okay. So restoran ni dia buka setiap hari. Kalau korang rasa macam tak nak datang sini, boleh juga order by Grab. Cumanya aku tak sure lah apa nama dia dekat Grab tu. Tapi serius, tengah hari memang penuh gila dekat sini. And dekat sini macam-macam ada. Mostly macam jajan-jajan daripada Uzbek. Lepas tu ada juga kek. Lepas tu ada jenis macam nasi berlauk. Aku kalau datang sini, aku suka makan ni, seksi. Dia nasi, simple je, tapi sedap. Contohnya macam ni, ada nasi sikit, tomato, ayam dia ni sedap. Lepas tu dah ada sambal dia ni. Sambal ni, sedap. Malik punya makanan dah sampai. Dia nampak macam pedas tapi tak pedas pun. Makan I know. Ya, makan. Nice. Nice or not nice? Oh, make like that. Aku tak pasti benda ni ada ke tak dekat Uzbek. Sebab tak silap aku menu ni dia buat untuk orang Malaysia. Sebab dia tak ada nama dekat menu tu, tak ada nama. Dia tulis kat situ set C sahaja. So ni dia roti Uzbek. Yang ni kecil lah. Tunggu nanti mak mertua aku sampai bawa besar gila. Malik makan macam tu je. Dia cicah dengan sup dia. Makan. Mia pun sama. Sedap ya? Oh, wah. Yang sambil makan ni nama dia samsa. Dekat dalam ni ada daging. Yang ni dia bakar tau guys. Dia bukannya goreng ke apa ke, dia bakar. Nah, Sam. Ini shashlik. Yeza. Wajib try guys. Serius sedap gila.
it is. I'm gonna wait for 1 hour until this. Yeah. Ini dia Shashlik. So nak makan dia guys macam ni je. Nak best lagi dia ada bagi bawang macam ni tau. Bawang ni ada cuka. Ambil macam ni makan je sekali. Harga satu set Shashlik ni dalam RM39. Tu RM38 lebih kurang lah. Dalam tu ada 4 batang dan kalau korang tengok daging penuh. So lebih kurang satu batang ni dalam RM9 ataupun RM10 lah senang cerita. Kat dalam ni plov, diorang tengah masak. Dah masak cuma panaskan. Kat luar ni tempat dia masak Shashlik. Come on, Malik. So total kita orang makan tadi RM205. Banyak lah menu dia. Paling mahal daging tadi lah.